Jadi sekarang ini ada satu isu lagi yang dibising-bisingkan, antaranya Ambiga baru ni tulis. Berkaitan dengan dia kata, siapa kata orang bukan Islam tak kena hudud Kelantan? Dia kata kena, dan saya takut, dia kata. Kenapa dia takut? Adakah dia nak lakukan jenayah di Kelantan? Tidak, dia kata apa yang saya takut? Saya takut, dia kata, kalau saya ke Kelantan, saya dipukul. Oleh kerana saya ni bukan Islam, saya tidak boleh memberikan penyaksian di mahkamah. Datuk Seri Ambiga ini adalah bekas Presiden Peguam. Dia sepatutnya faham, ada undang-undang, ada undang-undang prosedur, ada undang-undang, betul, ada undang-undang prosedur, ada yang Statute of General Application, ada Penal Code, kemudian kita ada Evidence Act, ada Criminal Procedure Act, macam-macam lagi. Ada CPC dan macam-macam lagi. Kita tak boleh nak baca kanun itu secara persendirian. Kita kena baca bersama dengan enactment-enactment yang lain. Sebab tak semuanya kita tulis dalam undang-undang ini. Sebab ia akan ditafsirkan oleh hakim, akan ditafsirkan oleh para peguam. Itulah konsep common law. Dan dalam undang-undang kita ini, dalam section kita ini, hendaklah dibaca, ya. Kanun Kelantan ini hendaklah dibaca bersama dengan enactment keterangan Mahkamah Syariah 2002 Kelantan. Ini jelas disebut dalam section 39/2 enactment kita. Iaitulah apa? Iaitulah enactment ini mesti dibaca bersama dengan enactment keterangan jenayah syariah 2002. Dan dalam enactment keterangan jenayah syariah 2002 ini disebut, diperuntukkan bahawa yang terakhir 29, ya, seorang bukan Islam adalah kompeten untuk memberikan bayinah untuk orang Islam jika keterangannya boleh diterima mengikut hukum syarak. Begitu juga bayinah seorang pakar bukan Islam terhadap seorang Islam boleh diterima. Dia mungkin ialah sebab dia bukan Islam dan dia pengamal undang-undang sivil. Mungkin dia ingat saksi dalam sistem jenayah Islam itu sama dengan makna saksi dalam sistem jenayah sivil. Tak sama. Ya? Saksi itu saksi jugalah, tetapi dalam undang-undang Islam yang berkaitan dengan hudud, ya. Sebab hudud ini ramai orang takut, orang gentar. Sebab apa? Hukumannya dikatakan hukuman yang berat sekali. Hukum bunuh, hukum potong tangan. Tiba-tiba kita kata nak hukum bunuh, hukum potong tangan ni bukannya mudah, susah. Sehingga saksi pun kita klasifikasikan banyak kategori dia. Supaya kita tak menghukum dengan hukuman itu, takzir saja. Ya. Kita kata yang dimaksudkan dengan syahadah, satu-satu jenayah itu boleh dibuktikan di mahkamah dengan berbagai cara. Satunya melalui syahadah, satunya melalui bayinah, seterusnya melalui iqrar, seterusnya melalui qarinah, seterusnya melalui expert evidence, pandangan pakar. Dan macam-macam cara lagi. Al-bayinah itu adalah satu kata umum yang termasuk di bawahnya adalah keterangan saksi, pernyataan saksi, keterangan evidence, termasuk juga keterangan pakar. Semuanya bayinah. Tetapi ada satu kategori yang tidak ada dalam sistem mahkamah sivil. Iaitulah kategori, antara kategori yang paling tinggi, yang orang Islam sendiri pun tak ramai yang sampai ke tahap itu. Untuk menjadi saksi yang boleh bersyahadah, saksi yang syahadah, dia ada 6 syarat kesemuanya yang ada dalam undang-undang kita yang terpakai di negara Malaysia ini. Antaranya lah mesti adil. Antaranya lah mesti adil, warak, tidak zalim, tidak melakukan dosa besar. Ada 6 kesemuanya. Yang mana adil, tak melakukan dosa besar, mesti bersaksi asyhadu atas nama Allah ini, hanya orang Islam sahaja boleh buat. Dia mulakan dengan asyhadu, kemudian nama Allah, kemudian dia sendiri itu mesti tidak fasik, mesti adil. Apa maksud tidak fasik? Tidak melakukan dosa-dosa besar dan sebagainya. Ini istilah hanya untuk orang Islam sahaja. Islam pula yang adil sahaja. Maka tak semua termasuk dalam konsep syahadah tadi. Malah orang perempuan sendiri pun dalam kes jenayah tak termasuk dalam kategori itu. Apatah lagi orang Islam yang tidak mencapai tahap adil itu. Maka kesemuanya kita ini, ramai-ramai yang ada pada hari ini boleh bagi keterangan dalam al-bayyinah. Kita semua ni boleh bagi bayyinah. Kita semua perempuan boleh bagi bayyinah. Orang bukan Islam boleh bagi bayyinah di mahkamah syariah. Dan bayinah ini kalau sampai kepada tahap yakin, terpulang kepada mahkamah, maka dia boleh jatuhkan hukuman. Sama ada hudud ataupun qisas ataupun takzir. Itu pandangan ulama. Ibn Qayyim Al-Jauziyah, contohnya Imam Malik, Imam Ahmad.
Orang bukan Islam boleh bagi keterangan, bukan tidak boleh. Siapa kata tidak boleh? Baca bersama itu, read together, ini adalah satu term biasa bagi seorang peguam. Saya tak faham macam mana Ambiga boleh tidak faham hal ini.